Kejohanan Bola Sepak MSSD Hilir Perak 2026. Tahun ni SK Datuk Laksamana Raja Mahkota tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama pertandingan bola sepak MSSD di Perak dan doakan kami pertahankan kejuaraan tahun lepas punya. Doakan. Okey, Nazmi, Zamil, Arif, tahankan kejuaraan kita. Okey ya. Jadi. Datuk Laksmana kesayangan kami, tekun bertekad berusaha, arah tuju mencapai. Hari ini kami bertugas di sini. Doakan kejayaan sekolah kita. Okey, Cikgu Arif, buat yang terbaik. Okey, insyaAllah. Okey, Cikgu Nazmi, buat yang terbaik. Be the best! Be the best! Kami skuad penyokong Sekolah Darul Rahmah. Yeay! Perlawanan bermula. Sekolah kita menentang SK Pekan Rabu. Jom. Gol pertama untuk sekolah kita. Nashrid. Perlawanan pembukaan kejohanan telah menyaksikan SK Darul Rahmah berjaya membenamkan pasukan lawan SK Pekan Rabu dengan jaringan 2-0. Nampak tu Goma, semangat betul tim kita main. Setakat ni, semua pemain kita berjaya mengekalkan momentum stamina yang tinggi. Kemeh. Tahniah laju Nashrid berjaya menjaringkan gol pertama untuk Darul Rahmah. Apa perasaan? Sebagai mak, itulah kejayaan. Cikgu pun banyak bantu. Coach, Cikgu Zamil, Cikgu Arif, Cikgu Anita sendirilah dia sokong. Cikgu Anita pun Ya, kita sokong, penuh sokongan. Lepas ni sekolah kita akan menentang pasukan dari SK Kampung Bahagia pula. Kalau menang ni, sekolah kita akan jadi johan kumpulan tau. Satu jiwa juga satu rasa. Genggam erat ayo. Kalau menang bukan taruhannya. Gol. Siapa ni? Apa yang suka? Okey, Encik Hafiz ulas sikit tentang kejohanan kita kali ni. Bagi saya, pandangan saya nampak berjalan lancar. Ya, baik insya-Allah. Dan kita pun tengah tengoklah. Kita pun baru ada satu game, kita nak tengok macam mana perjalanannya. Harap semua jalan baik dan lancar. Saya rasa, tapi saya tengok secara okey kan. Baik. Ya, cemerlang. Ya, cemerlang. Daripada Encik Hafiz. Okey. Terima kasih. Adam. Ya Allah, bestnya. Tahniah tadi dapat jaringkan gol. Apa perasaan? Gembira. Lepas ni saya akan buat jaringan gol lagi. Jaringan banyak-banyak tau. Okey, bagus. Yang ini Mak Adam. So, bagi makan apa Adam ni sebenarnya? Oh, dia makan macam-macam. Dia pagi-pagi memang nak makan benda manis je dia. Benda-benda manis patut dia Benda-benda hebat. Minum ais lah dia. Makan roti tapi tak ada bagi berat-berat lah saja. Lepas ni kita harapkan dia jaringkan lagi banyak gol. InsyaAllah kita. Yeah! Kuat lagi! Assalamualaikum Guru Besar Kampung Bahagia. Salam Darul Rahmah. Ya, lepas kita. ni kita berjumpa. Ya, betul. Bersaing secara sengit dan adil. Menang tetap menang. Menang, Darul Rahmah menang. Kongsilah. Umairah milik kami. Tak apa, ambil seorang separuh. Apa kata Guru Besar Darul Rahmah? Darul Rahmah ni. Mestilah Darul Rahmah. Tak boleh. Kau bagi yang punya. Darul Rahmah. Tuan rumah. Rumah pada sebelah tak cik.
Itulah tadi perlawanan antara SK Datuk Laksamana Raja Mahkota menentang SK Kampung Bahagia. Seri, tapi kita Johan kumpulan. Mari kita tanya penonton kita ya. Penonton. Apa perlawanan kita tadi macam mana? Oh, bagus, hebat. Hebat. Yes. Itu saja. Mungkin ada peluang untuk pergi lebih jauh lah. Tapi ada beberapa tempat yang perlu diubah sikit lah. Terutama sekali mungkin pada bahagian pertahanan ada sedikit kelonggaran. Okey, itu saja. Okey, gulang untuk esok. Okey, Mak, apa cerita kita macam mana esok? Kita perjuangkan esok. Perjuangan apa? Suka akhir. Jumpa esok. Kamarul dengar cerita sekolah kamu menang tadi. Apa cerita? Saya sekolah mana? Saya sekolah mana? Alah, sekolah pun dia tak tahu macam mana ni. Menang 1 kalah 1. Tahniah. Layak lagi Belum. Ada 1 game lagi. Ya, lama tak nampak Hello, mari. Kita Johan ya. Johan kumpulan A. Sedihnya tak dapat menyaksikan perlawanan seterusnya esok hari.